Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup 9. Saya Nafah Naili dan rakan-rakan saya adalah Muhammad Izzat, Siti Nur Zakira, Khalila dan juga Natasha Najwa, ingin membentangkan pasal panduan solat subuh. Waktu solat subuh adalah ketika terbitnya fajar sadiq dari munculnya warna putih yang merata horizontal di ufuk horizon, dan waktu yang dibolehkan untuk melakukan solat ini terus berlangsung hingga nampak timbulnya bulatan terawal matahari. Masa yang tersedia dianggarkan kira-kira 2 jam. Jadi panduan solat yang pertama adalah berdiri tegak dan niat. Pastikan anda berdiri tegak dan menghadap kiblat. Jika anda tidak boleh berdiri, anda boleh melakukan solat dalam keadaan duduk atau berbaring. Hanya pastikan anda menghadap kiblat sewaktu menjalankan solat. Lafazkan niat di bawah, iaitu usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah melafazkan takbiratul ihram. Angkat kedua belah tangan separas telinga dan lafazkan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Pada waktu mengangkat takbir ini, anda perlu mengucapkan niat sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala di dalam hati. Membaca doa iftitah. Lepas mengangkat takbir, meletakkan tangan di atas pusat dengan tangan kanan di atas tangan kiri dan wajah memandang ke arah tempat sujud. Kemudian lafazkan doa iftitah, iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhaya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal muslimin musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallah. Seterusnya saya pas kepada rakan saya, itu Zakira. Seterusnya membaca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib dibaca pada setiap rakaat dalam setiap solat yang dilakukan, tidak kira solat fardu ataupun solat sunat. Jika tidak dibacakan, solat anda adalah tidak sah kerana ia merupakan salah satu rukun dalam solat. Setelah membaca Al-Fatihah, anda digalakkan untuk membaca mana-mana surah pilihan dalam Al-Quran. So, saya akan baca surah Al-Fatihah yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya saya rukuk. Setelah selesai membaca surah, maka langkah seterusnya bertakbir Allahu Akbar dan terus rukuk. Belakang badan perlu rata, pandangan dihalakan ke tempat sujud dan tangan diletakkan di kepala lutut dalam keadaan selesa. Bacaan ketika rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca sebanyak 3 kali, iaitu bermaksud Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan pujian untuknya. Okey, iktidal. Kemudian bangun dari rukuk dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dan setelah berdiri hendaklah membacakan bacaan iktidal, Rabbana lakal hamdu. Okey, untuk sujud, setelah itu bertakbir dan lakukan sujud. Pastikan anggota badan di bawah menyentuh sejadah dengan keadaan punggung berada pada paras yang lebih tinggi daripada kepala, dahi, hidung, tapak tangan dan ibu jari kaki. Baca tasbih sujud 3 kali, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, iaitu bermaksud Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dengan segala kepujiannya. Seterusnya duduk di antara 2 sujud. Selepas itu bangun dari sujud dalam keadaan duduk sambil menyebut Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan dan lafazkan ayat di bawah, iaitu Rabbi firli warhamni
wajibukni, wafa'ni, wazu'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani, yang bermaksud, wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, lindungilah aku dan angkatlah darjatku, berilah aku rezeki dan berilah petunjuk kepadaku, afiatkanlah aku dan ampunilah aku. Seterusnya, kita hendaklah ulangi untuk rakaat seterusnya. Selesai membaca tasbih duduk di antara dua sujud, maka lakukan sujud yang kedua dengan bacaan yang sama seperti sujud yang pertama. Kemudian, bangun untuk rakaat kedua dengan takbiratul ihram. Dengan ini, sudah selesai bahagian rakaat pertama dalam solat subuh anda. Doa kunut. Pas bagi solat subuh sahaja, selepas melakukan iktidal di rakaat kedua, anda disunatkan untuk membaca doa kunut. Sebelum sujud, kekal berdiri lurus dengan mengangkat kedua tangan dan membaca doa kunut seperti berikut. Allahumma adini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada rakaat terakhir, anda tidak perlu bangun selepas sujud kedua. Pada saat ini, anda perlu melakukan tahiyat akhir dengan lafaz bacaan di bawah. Anda perlu lafazkan bacaan anda dengan jelas dan dapat didengar oleh telinga anda. Bacaan tahiyat akhir iaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Dan untuk terakhir sekali ialah salam. Selesai membaca tahiyat akhir, palingkan muka anda ke sebelah kanan dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lakukan perkara yang sama dengan kali ini muka dipalingkan di bahagian sebelah kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan ini selesailah solat subuh 2 rakaat anda. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan.